Yeah. Huh. Yo. Yeah. Stack spreadsheets, deals in the night. Got the vision, paper skyscraper in sight. From the concrete jungle to suburbs wide. Dropping property gems, ride this money tide. Blueprints, blue jeans, hustle never lack. Transforming empty lots to cash stack. Master plans, foreclosures, worst nightmare. Ironic twist, property kingpin so rare. Sign contracts, ink on the dotted line. Flip the crib, now the block looking fine. Hustle hard, every brick incline. Property boss, redefine and prime. Skimming markets, keen eye in the storm like a wizard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube saya, Usamah Property Agent. Hari ini saya dan tim berada di seksyen 6 Wangsa Maju KL. Kita nak bawakan kepada anda semua sebuah banglo 2 tingkat setengah yang very tasteful. Owner buat memang gempak, ada taste dia tersendiri lah. Cuma sebelum saya nak bawa tour ni, saya nak ceritakan dahulu sedikit latar belakang tentang rumah ni. Kawasan ni dekat compound ni, dia bukan kawasan gated guarded, dia open area. Cumanya dekat sini dia macam bentuk pulau sedikit. So rumah ni dia facing open, dia tak menghadap rumah. Semua rumah kat sini tak menghadap rumah, dia menghadap satu tanah yang dekat tengah-tengah sana tu ada playground lah. So rumah ni, kawasan sini untuk satu island ni semuanya adalah semi-D dan teres lah. Cuma rumah ni asalnya adalah 2 unit semi-D. Owner beli 2 unit dan owner pecahkan. Dulu rumah ni dia tak level lah. So owner pecahkan semua, habis licin. Sampailah dia tinggal sebidang tanah. Owner ratakan, bagi rata elok macam sekarang. Dan owner satukan kedua lot tanah tu jadi satu geran. So tanah dia berkeluasan 10,139 square feet. Dan owner bangunkan sebuah banglo 2 tingkat setengah yang ada 5 bilik, 1 bilik mixed room, 6 bilik air. Rumah ni menggunakan solar panel. Dia menggunakan bumbung yang mostly dekat English pakai. Dekat Masalih pakai macam ni. Bumbung macam ni dia consider as a bumbung yang mahal lah untuk kategori material bumbung tu. Sebab normally orang pakai genting . So rumah ni owner nak jual dengan harga 6 juta nego. So saya nak bawakan kepada anda kejap lagi apa yang ada dekat dalam ni. So itulah sedikit tentang latar belakang rumah ni. Okay, jom kita masuk dalam jap. Jadi rumah ni owner masih mengekalkan 2 pintu pagar. Sebab dulu semi-D kayukan 2 pintu lah. Ini pintu unit ni, ini pintu unit ni. So owner dah pecahkan, buat balik semua. Sebab kalau ikutkan, owner cakap satu unit semi-D tu ada 6 bilik. Tapi bilik kecil-kecil lah, semi-D 2 tingkat. So kalau owner combine dulu jadi 12 bilik, banyak sangat. So owner cakap dia tak suka, dia demolish semua habis. Dan dia buat satu banglo yang ada 5 bilik plus satu mixed room lah. Jadi rumah ni kita menggunakan entrance ni. Dan rumah ni merupakan leasehold bumi lot. Dia expired pada tahun 2090, ada 65 tahun lagi. Dan rumah ni owner buat satu guard house dekat sini. Sebab sini kan tak gated-guarded, jadi owner buat satu guard house dia sendiri dekat sini. Dan jom kita tengok sedikit rupa depan rumah ni. Supaya nampak dia macam satu lobby dekat hotel atau resort. Masuk sini dan jumpa terus pintu utama. So rumah ni memang very welcoming . Dan dekat sini pun owner letak pokok-pokok supaya suasana tu lebih hidup. Kalau kosong, dia rasa sedikit hamba lah. So 2 entrance dia sini terus ke sana. Jadi bila owner dah buat bentuk macam ni, dia suat lawa dan tanah dia tak dah terlalu panjang. Jadi dekat sini kita nampak dari segi parking lah, anda kena kreatif sedikit. So kalau anda menggunakan 2 pagar, mungkin boleh ambil sini 1, 2 kereta. And then kalau kereta ketiga mungkin boleh masuk macam ni lah, kereta utama contohnya. And then kalau ada kereta lebih lagi boleh park sini lah. Cuma itu adalah parking untuk
yang proper dan dalam rumah lah. Kalau anda ada event, anda buat makan-makan ke, ada tetamu datang, memang diorang kena park luar. Sebab luar ni sepanjang-panjang island tanah tu, memang boleh parking. Sebab dia tak kacau unit lain lah. Sebab dia still jalan dia luas rumah dengan area tu. So dekat luar ni memang boleh parking banyak kereta lah. Tapi jangan jadikan itu as a parking utama lah. Sebab kita ada compound kita sendiri Okey, untuk rumah ni sebelum masuk dalam kejap lagi, kita bawa pusing luar dulu. Jom. Side sebelah sini sahaja yang ada halaman sebab sana dia ada 10 kaki je. Cumanya owner tutup awning untuk buat outdoor punya laundry dengan untuk masak-masak, bukan masak lah, cuci-cuci something tu lah. Dia ada sikit je sana. So halaman dekat sini, boleh nampak halaman rumah ni. So rumah ni memang very good condition Tak ada apa-apa nak buat dah rumah ni. Memang owner jaga. Tadi pun saya datang pun ada kontraktor datang repair. Owner jenis tak suka nampak ada sikit-sikit pun dia dah terus panggil orang repair. Dia macam tu. Jadi rumah ni kalau anda nampak sekarang ni memang very good condition rumah ni. So ini halaman dia. Dan kita pusing sikit lagi. Jadi kita masuk dalam sikit je lagi. So kat sini owner berkebun sikit, ada pokok betik, pisang semua. Dan belakang ni kita ada outdoor area yang boleh akses daripada dalam rumah ni. Kita tengok. Dan sana tu dia punya swimming pool lah. Okay, jom kita bawa ikut dalam. So kita tengok dia punya entrance pun memang very welcoming dan dia ada feel resort. Okay, jom. Bismillah. Assalamualaikum. Okay, masuk je rumah. Sebab rumah ni dia bentuk dia melebar. Jadi tengah-tengah ni dia buat satu foyer yang open. Sebab dekat sini tengok belakang ni kan dia punya area kolam. Jadi owner buat satu folding glass door. So dekat sini kalau sambil-sambil tetamu menunggu ke apa, kita boleh dengar bunyi air dekat belakang tu. Memang very peaceful dan tasteful menampak rumah ni. Dan owner nak jual dengan almost fully furnished kita mention awal. Cuma ada beberapa barang yang owner akan ambil lah. Antaranya sofa ni. Sebab sofa ni adalah genuine leather crocodile skin. Ini kulit buaya. Dan sofa yang tu lah. Sebab yang tu owner nak ambil. Yang lain mostly owner tinggalkan lah. Okey, untuk tour belah dalam ni, saya nak bawakan ke wing sebelah sini dulu. Sebelum kita ke wing sebelah sana. Sebab wing sebelah sini ruang dia tak sebesar sana. Jadi kita tunjuk yang ni dulu. Okay, let's go. Untuk ke sebelah sini, rumah ni banyak store. Jangan risau. Kalau anda, rumah ni anda nampak memang kemas owner jaga. Ada mains lah. Cuma bila banyak store, jadi barang-barang boleh sorok banyak lah. Saya tak nak buka Ini satu store, ini dua store. So dekat sini ada dua store Okay, so sebelah sini adalah dia punya dining area. Dining area ni memang special, terasing dekat sini dan dia orientally dia adalah menghadap ke arah pool lah. Dan saya terlepas nak sebut dekat luar tadi adalah rumah ni dia facing south east. So matahari pagi dia belah sana, jatuh belah sana. Jadi kiblat rumah ni saya cakap tadi dia ke sebelah sini. Jadi rumah ni orientally dia kita dapat morning sun lah. Matahari jatuh belah sana. Dan ini adalah space dia punya swimming pool. Swimming pool dia agak dalam dia dekat sini rendah, dia mendata turun ke bawah. So ini swimming pool dan water featured sebelah sana. Saya tak tahu suara saya dengar ke tak takut bunyi air terlalu kuat. Okey, jom kita tunjuk sikit sebelah sini sikit saja sebelum kita ke ruangan seterusnya. Dekat sini pun owner tambah bumbung. Jadi dekat sini anda boleh buat mungkin area BBQ. Boleh santai kat sini untuk BBQ area. Dan boleh untuk macam owner buat sekarang ni. Dan ini adalah water pump untuk swimming pool. Dan untuk laundry area sebelah sini untuk jemur-jemur baju. Dan situ boleh tembus ke belah dapur. Sekejap lagi kita masuk juga. Jom kita masuk dalam. Jadi dining area dia dia ada dua side yang ada glass door Satu sebelah sini sliding, satu lagi yang menghadap pool lah. Jadi
Dia punya dining area dia tu tak boring lah. Sebab kita boleh nampak luar. Dia tak boleh nampak menghadap dinding So sini kolam, sana boleh nampak luar tu. Okay, jom. Sikit lagi ruangan belah sini. Belah sini adalah ruangan dry kitchen dia. Selesa, ada table dan island dekat sini. So rumah ni lengkap dah. Semua everything dah ada kat sini. Jom tengok dia punya wet kitchen. Rumah ni lengkap dengan alarm dengan CCTV jugalah. Okay, so ni wet kitchen dia. Dan sebelah sini maid's room. Maid's room dia pun agak luas. Dia taklah kecil macam standard dia boleh buat tu. Cuma tak nak masuk lah. Sebab ada barang maid dalam. Dan dekat luar ni lah. Dia more kepada heavy untuk basuh-basuh. Semua ni kat sini. Nak basuh laundry area pun sini. So inilah ruangan berbumbung yang saya mention daripada luar tadi tu. Dia memang rapat terus dengan pagar jiran sebelah lah. So owner memang ambil full kat sini. So dekat depan ni sikit dia ada pagar kecil ni untuk barang basah ataupun nak buang sampah lah kat sini. Ini boleh tembus keluar balik. Okay, jom kita sambung ke wing belah sana. Settle wing belah sana. So belah sana dia ada dining dengan dapur plus dengan maid's room. Kita ke wing sebelah sini. Jom. Dia menarik juga sebab owner dia buat satu macam itu gerbang sebab sebelah dia ni, kiri kanan dia ada store sama dengan sana tadi tu. Dia ambil satu ruang untuk buat store. So dekat sini 2, sana 2, dah 4 store kat sini Jadi dekat sini dia punya grand living area dia. Sebelum saya tunjuk tu, kita tunjuk dulu ruang yang ada dekat sini. First thing yang ada dekat sini adalah satu guest room. Guest room dia sangat selesa Saya pun teringin nak jadi guest rumah ni sebab tengok guest room dia siap ada sliding door boleh terus ke halaman tau. So guest room dia pun lengkap semua, ada kabinet, ada makeup dress dan ni tandas dia. Jom. So guest room dia memang datangkan sekali dengan bathroom dah dalam lah. So ini adalah tangga utama rumah. So saya nak anda semua ingat sebab kita ada 2 tangga. Okay, ini adalah tangga utama. Second tangga saya nak tunjuk lagi. Okay, jom. Sebelah sini dia ada satu powder room untuk kegunaan tetamu. Powder room pun cantik macam hotel Okay, jom kita tengok dia punya grand living area dia. Ya Allah. Tengok di situ, tengok. Ini punya saiz memang kalah rumah-rumah yang kita masuk biasa. Tak pernah lagi rumah yang saya masuk grand living area memang memanjang besar macam ni, luas. So dekat sana pun kita boleh buka sliding door glass ni untuk dapatkan bunyi kolam tu dan dapat view lah dari sini. Boleh terjun terus pun boleh. Dan dekat sini, tengok belah sini ada sliding door. Belah sini sliding door. So, belah sini adalah ke halaman depan tadi. Sebelah sini ke arah belakang. Kalau buat event, space sedap lah. Buat BBQ, makan-makan kat luar. Jadi, kita boleh access all the way lah. Tak perlulah kena pusing jauh nak masuk dalam ke apa. Semua ruangan kita boleh access dengan sangat mudah lah. Dan special dekat sini ini. Tapi benda ni owner tak nak bagi lah. Owner akan ambil Ini adalah kiswah Kaabah Cara owner dapatkan tu panjang cerita dia ni. Kalau nak tahu boleh tanya lebih detail lah. Sebab ini memang rezeki owner dapat Yang ni owner akan ambil lah. Sebab yang ni memang very special deal yang owner dapat lah frame ni. Ini memang kiswah Kaabah. Selepas Kaabah DVD kan dia tukar So owner dapat kiswah ni daripada sana. So owner pergi umrah dulu. Dan seperti saya mention tadi, ini adalah tangga kedua. Ini yang special dekat rumah ni. Sebelum kita cerita yang tu, nak cerita yang ni dulu sikit. Rumah ni datang dengan lift sebenarnya. So lift ni memang daripada ground floor ni, first floor dia adalah pintu kedua untuk masuk bedroom. Sebelum ada 2 pintu pintu kedua dia, utama dia daripada tangga utama tadi. Dan atas sekali dia ada satu studio unit macam size apartment. Macam dia lebih kurang master bedroom juga tapi dia
tak consider as a master bedroom. Sekejap lagi saya akan cerita atas. Jom, kita naik tangga sekejap. Let's go. So first floor daripada tangga ni pun kita akan jumpa pintu ke master bedroom. Dan lift tu turun sini. Dan kita terus ke tingkat 3 lah. Jom. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okay, so inilah level ketiga. Level kedua tu, master bedroom punya pintu kedua dia. Sekejap lagi kita tak masuk sini lah sebab dia owner tak guna pun sekarang ni. Jadi ni lift terus ke satu studio apartment. Dia ibarat satu rumah lain yang terasa kat sini lah. Dan dekat sini, that's why ini my personal opinion lah. Kalau tanya owner, memang owner tak setuju dah cakap ini adalah second master bedroom ataupun junior master bedroom. Tapi kalau tanya saya, kalau anda nakkan privacy dan nak memang, sebab bilik ni memang terasing betul lah. Bilik ni tak ada akses lain kecuali pintu ni saja. So nak naik ke pintu ni sama ada melalui lift ni dekat ruang tamu tadi ataupun tangga. So ini dia memang satu unit terasing dekat atas ni. Dekat luar ni dia siap ada pantry area. Dekat ruang ni boleh buat macam-macam lagi lah. Nak buat office boleh, nak buat TV room pun boleh. Jom tengok bilik dia. Ni bilik dia. So masuk je kita akan jumpa wardrobe area dan tandas. Okey, ni bilik dia. Jom. Nampak tak bilik dia? Bilik dia special Sebab bilik dia ni, balcony dia, sebab dia satu-satunya floor dekat atas ni. Sebab rumah ni 2 tingkat setengah. So 2 tingkat semua kat bawah tadi, setengahnya yang ni sahaja. Bilik ni sahaja yang setengah tu lah. Jadi dekat sini hanya unit anda sahaja bilik ni. Jadi kalau that's why kalau nak master bedroom yang lebih privacy bilik ni ataupun mungkin anak sulung yang dah kahwin, mungkin bilik ni special untuk diorang lah. So daripada sini kita boleh nampak view paling tinggi daripada rumah ni lah. Kita nampak kolam dari sini dan rumah ni menggunakan full panel solar. Ada 32 panel belah sini dengan belah sana. Jadi rumah ni full panel ni dia taklah cover keseluruhan rumah sebab rumah ni besar. Rumah ni bilik up dia 10,000 Jadi kalau sekiranya semua elektrik digunakan dalam rumah ni, mungkin bil bulanan anda tu still kena keluarkan lah. Kalau anda memang jenis tak pakai elektrik sangat, mungkin free setiap bulan lah. Tapi kalau semua guna, rumah 10,000 square feet, tetap akan ada bil lah. Tapi bil dia, orang cakap setakat ni dalam 300 ke 400 ringgit sahaja sebulan. Settle ruangan ni, kita nak bawa second floor yang menggunakan tangga utama. Jom. Okey, jom kita ke second floor untuk rumah ni. Ini adalah last floor untuk rumah ni. Okey, dekat sini kita naik je tangga terus ke master bedroom lah. Cuma master bedroom saya tak nak masuk dan shoot detail lah. Kita ada buat overlay sikit. Masuk je pintu ni, kita akan jumpa satu ruang TV area ataupun boleh buat office. Dekat situ ada satu balcony yang menghadap laman bawah sana. And then pergi ke sebelah sana ada satu space ruangan tidur yang besar. Dan sebelah kiri kita ada satu wardrobe area. Belakang wardrobe area tu kalau perasan ada satu pintu tu. Pintu tu lah pintu lift yang saya bawa sebentar tadi tu lah. Yang saya mention tu pintu kedua untuk master bedroom. Dan last ruang yang ada dekat sana adalah dia punya bathroom lah. Bathroom dia memang gempak lah, sesuai dengan rumah saiz besar macam ni lah. Dan rumah ni macam saya mention sebelum ni tadi, dia memang banyak store So dekat sini pun ada satu store. Ni first store untuk floor ni. Kat bawah tadi ada 4 lah. Satu store. Store dia tak adalah besar sangat. Dia macam berapa kaki ni? 3 kali 3 kot lebih kurang. Dia lepas lah untuk simpan barang. So dekat sini adalah family area untuk rumah ni. Memang besar dan high ceiling dia memang standard macam Nordish punya style bentuk macam ni. So rumah ni memang banyak elemen-elemen ke arah resort lah. Owner memang ada taste lah. Dan side sebelah sini kita ada satu balcony yang kalau tanya saya ni dia feel dia tu macam deck sky deck
sebab dia pakai papan je ni dia terasing terus Pasal balcony dia sikit je, ni memang terasing terus. Dia terletak elok atas ruangan posh area bawah tadi tu yang kita lalu tu. So dekat sini best dia sebab kita facing matahari pagi, dan dekat sini kita tak blocking by another house sebab kita nampak terus pokok-pokok dengan taman tu lah. Sebab kita consider as a facing open juga Okay, jom. Dan sebelah sana ada satu lagi balcony yang menghadap pool. So daripada sini kita boleh open dan kita boleh dengar bunyi air tu. Dan kalau ada event best lah boleh open kita boleh nampak everything yang berlaku dekat sini. Kita buat event, ada BBQ ke, ada mandi-mandi renang ke Dan kalau anda berani, mungkin boleh terjun daripada sini. Kalau saya tak kot. Okay, jom. Okay, so rumah ni seperti saya mention awal tadi, dia ada 5 bilik plus 1 mixed room. So, dekat bawah tadi saya tunjuk 1 bilik. Itu guest room 1 bilik. Dan mixed room tu lah. So, bilik kedua yang memang special room saya kat tadi tu, studio apartment tu. Dan dekat floor ni, hanya ada 3 bilik tau. Sebab rumah ni, owner memang mementingkan ruang. Dia suka ruang space yang luas-luas. That's why anda nampak family area tu memang besar. Family area ni macam living area rumah banglo lain. Dia lebih besar. Normally family area kecil je. Rumah ni besar sebab owner sukakan space. Jadi kat sini pun sama. Dia ada feel macam pintu gerbang kat sini. Dan dekat sini menempatkan lagi 2 bilik. Sebelah kanan saya dan kiri saya. Dan dekat belakang ni ada store lagi. So 1, 2 dah sana. Jadi store dekat floor ni ada 3. Memang banyak store, bawah 4 atas 3. 7 store. So jom. Ini bilik kedua untuk floor ni selepas master bedroom tadi. Ini adalah bilik anak owner lah sebelum ni. Memang besar kat sini, luas. Dan dia ada wardrobe area dan tandas dia sendiri. Plus dia sama dengan master bedroom sana. Master bedroom yang sana tu. Yang tu master bedroom pun ada balcony super mention tadi. Ada balcony daripada tempat tidur tu. Balcony yang menghadap kolam. Dan belah sini adalah dia punya bathroom lah. Okey, jom. Kita pergi ke bilik last untuk floor ni. Bilik last, bilik ketiga untuk floor ni. Ini store room saya mention tadi. Bilik ni anak owner semua dah besar. So bilik ni dijadikan bilik cucu dia orang. Bilik tempat permainan. Ini adalah playroom untuk cucu-cucu owner. So barang-barang yang nampak ni barang-barang cucu punya permainan lah. Pun sama, ada balcony juga dekat sini. Dan ni adalah wardrobe dan tandas dia. So bilik ni, ini consider as a bilik lah. Kalau ini owner buat je playroom untuk anak cucu dia So kalau anda nak on stay, ada keperluan untuk guna bilik ni, just convert balik je lah jadi sebagai bilik tidur. Okay, settle. Okay, sekian untuk video house tour kita pada kali ini. Sebuah banglo 2 tingkat setengah di Seksyen 6 Wangsa Maju, KL. Rumah ni merupakan leasehold bumi lot yang expired pada tahun 2090, ada 65 tahun lagi. Rumah ni nak dijual pada harga 6 juta negotiable. Itu memang harga dalam market value So kalau anda berminat memang kena offer kat owner untuk rumah ni. Dan rumah memang dalam keadaan yang baik, owner jaga rapi Owner pantang nampak rosak sikit dia akan repair. So rumah ni condition sangat baik, nak dijual dengan fully furnished kecuali a few thing yang owner nak ambil lah, yang saya mention tadi tu, sofa dengan barang-barang tu lah, plus dengan barang mainan cucu-cucu dia lah. Okay, tanah 10,100 lebih square feet dan build up 10,000 lebih juga anggaran dia. Untuk saiz dia ni memang besar ada swimming pool, ada solar system, ada alarm, ada CCTV, ada saya lupa nak mention, ada 6 tangki air rumah ni. Memang banyak untuk simpanan air. Kalau area sini tak ada air, masalah air ke apa, rumah anda steady untuk 2-3 minggu pun tak ada masalah. Ada 6 tong air besar tu, tangki. So
Rumah ni kalau anda berminat dengan area yang memang tak jauh dengan KL, cuma area Wangsa Maju Seksyen 6 ni, kalau person ni tanya saya tu, dia macam area dia tu macam area lama sedikit lah. Tapi dia still dari segi location dia tu convenience lah nak pergi mana-mana. Cumanya kalau anda kisahkan tentang persekitaran ke apa tu, mungkin dia tak rasa elite sangat lah. Sebab dia ada dah area-area perumahan lama, kita masuk pun lalu area terrace, everything so on. Saya kena mention awal supaya anda aware benda-benda tu. Kalau anda jenis yang tak kisah, janji dekat nearby KL dan sukakan area Wangsa Maju dan sekitar sini, boleh terus berhubung dengan saya lah. Seperti biasa, jangan lupa sekiranya anda sukakan video ni, tekan button like, boleh komen, boleh share kepada rakan-rakan dan family anda yang suka menonton video-video house tour seperti ini. Kalau anda berminat, boleh save kontak saya. Kontak saya boleh save kat sini dan boleh call ataupun WhatsApp. Seperti biasa, jangan lupa tekan button subscribe. Bantu saya untuk dapatkan lebih capaian view untuk semua video-video saya lah. Okey. Sehingga itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.